Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Ketemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di sini di Hotel Double Tree by Hilton Damai Laut Resort. Okey, kami nak buka puasa di sini apabila suami Zaza mengajak Zaza untuk buka puasa di sini. Okey, tema Zaza hari ini adalah orange hitam. Okey. Ramai yang berada di sini juga. Okey. Selain Zaza tema warna orange, kami juga turut tema warna orange. Suami Zaza. Okey. Lihat suasana. Okey. Oh, suami ambil gambar Zaza. Okey. Jangan pegang tu, jangan pegang tu. Okey. Sekejap lagi kita jumpa sebentar lagi ya. Suami ambil gambar nampak tak? Okey, setelah sesi bergambar bersama suami tadi, bukan kami je, orang lain kat belakang pun siap bergambar. Okey, jom kita duduk sini diri je. Daripada sini pun boleh. Walaupun apa? Cuba je ambil kat sini kot. Walaupun ada sedikit panas sikit. Tapi cuaca yang agak panas ni mencantikkan gambar macam tu. Ada sini pula. Cuba kita ada sini je. Ada sini. Tu. Sini sikit jenguk. Okey. Okey, kami nak masuk ke dalam. Okey. Di hotel berbintang. Abang gambar? Nak ambil gambar kat sini. Okey. Wah, cahaya cantik. Wah. Okeylah, kita nak pergi sana dulu. Kita jumpa di video seterusnya. Dah mengambil tempat untuk buka puasa dahulu. Nanti kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen. YouTube kami dah 1.39k. Alhamdulillah. Kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen. YouTube kami, kita tak ada asal dulu.